Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar tuan-tuan? Sihat semua? Baik. Saya rasa berbangga sebenarnya dan saya merasakan begitu humble untuk hadir pada hari ini yang mana merupakan kali kedua kemunculan saya di atas pentas politik di peringkat nasional. Saya sebenarnya tuan-tuan adalah anak kelahiran Pahang. Saya adalah anak yang lahir dalam suasana rancangan Felda. Saya lahir di Jengka 4, Cerantut, Pahang. Dan kemudian saya dibesarkan juga di rancangan Felda, iaitu di Felda Bukit Cerakah. Sekarang ni dah jadi Puncak Alam. Maknanya daripada sebuah rancangan Felda bertukar menjadi sebuah bandar sekarang. Kenapa saya kata saya datang pada malam ini, ibaratnya saya datang ke kampung halaman sendiri, sebab saya membesar dengan boleh saya katakan saya mendapat manfaat. Saya bersekolah dalam tingkatan 6 dan saya menerima beasiswa Pahang. Dan selama setahun setengah. Jadi saya sambung degree di UKM. Cuma pada masa itu, dalam satu hari yang sama, saya mendapat 3 tawaran beasiswa dan salah satunya adalah daripada Yayasan Pahang. Jadi sebelum masuk universiti pun kita dapat juga hadiah daripada Yayasan Pahang. Jadi saya tak boleh nafikan saya sangat dekat dengan Pahang. Dan kalau tuan-tuan aware, mungkin saya percaya tuan-tuan semua perasan, Pahang dia mengamalkan untuk pemindahan jual beli tanah. Salah satu syarat tu mesti anak Pahang. Betul tuan-tuan? Baik. Jadi saya percaya sebagai orang yang membesar dengan rancangan Felda, isu-isu Felda khususnya anak-anak belia generasi kedua, generasi ketiga begitu dekat dengan jiwa saya. Sebab itu tuan-tuan, bila saya mula berdiri di sini, saya sebenarnya ditolak, dipaksa, dicampak ke laut. Ini semua kerja YB Nick, saudara Nick Nazmi, kerja saudara Rafizi Ramli. Dicampaknya saya sedangkan saya duduk di KL. Dah kenapa pula aku dicampak di Kelantan semalam di Kota Baru. So ini adalah kejadian kedua saya dicampak di sini. Jadi bila saya muncul di pentas politik secara rasmi, maka apa berlaku tuan-tuan? Ni saya nak ceritakanlah apa yang berlaku. Maka ceplos-ceplos belaan PKR ini pun mengorek segala macam kisah-kisah saya yang terdahulu. Termasuklah saya percaya termasuklah isu-isu yang saya perjuangkan untuk generasi kedua di kampung Felda Bukit Cerakah yang sekarang ini dipanggil Puncak Alam tadi. Dia korek sampai tahap macam tu. Konon-kononnya saya ini membuat kekacauan dalam Felda. So bila isu tu dah berlaku, saya ambil kesempatan untuk memberikan penjelasan bahawa dalam isu Felda, generasi kedua dan generasi ketiga mesti diperjuangkan oleh anak-anak muda. Tidak boleh lagi, saya lihat di depan saya ini banyak anak-anak muda, tak boleh lagi kita mengharapkan generasi satu memperjuangkan untuk nasib generasi kedua dan generasi ketiga. Tuan-tuan, kita tahu bukan senang nak masuk dalam rancangan Felda. Keluarga saya sendiri, bapa saya lahir asal daripada Selangor, kemudian berpindah ke Jerantut, Jengka 4 tu lah. Pindah ke Jengka 4 untuk kerja. Saya lahir, kemudian kami pindah balik di Selangor. Dan bila buka tawaran untuk rancangan Felda, jadi saya percaya masa tu penuh, ramai yang memohon. Jadi dia punya saringan ni sangat ketat. Generasi pertama yang mula-mula membuka rancangan Felda ni, air tak ada, elektrik tak ada, semua tak ada. Ini kalau ada daripada Felda, boleh rasa apa saya rasa lah, kan? So generasi pertama telah berjuang sekian lama untuk mendapatkan nama mereka masuk dalam rancangan Felda.
So saya mengatakan, saya merasakan bahawa adalah tidak adil untuk nasib generasi kedua, generasi ketiga masih lagi diperjuangkan oleh generasi pertama ni. Kita berikan generasi pertama kerehatan. Jadi apa saya buat pada masa itu, tuan-tuan, yang berlaku di Kampung Felda Bukit Serakah ni, di Puncak Alam ni, adalah apabila berlaku satu rancangan pembangunan yang kita tahu apabila rancangan kondo dibuat, bangunan mewah sedang dirancang di tapak itu, siapa yang akan mendapat hasil dia? Of course, bukan anak-anak generasi kedua dan generasi ketiga. Tuan-tuan bayangkan, Kampung Felda sekarang ini ada dalam perancangan untuk dibina kondo mewah. Kalau di Selangor mungkin kita boleh dapat dengan harga RM500,000. Agak-agak adakah pembangunan sedemikian boleh dibeli oleh generasi kedua dan generasi ketiga? Ini yang kita perjuangkan pada masa itu. Tapi ceplos ni pusing. Ini kaki kecoh, kaki pemberontak. Dia buat usul tolak Faizal Rahman daripada bersama. Macam tu pula, kan? Alhamdulillah, saya pendekkan cerita, perancangan mega di Kampung Felda itu dibatalkan. Now kita dalam proses untuk memohon satu rumah untuk anak-anak generasi kedua. Dalam proses, alhamdulillah, tuan-tuan. Baik. Tak nafikan, tuan-tuan, tak dinafikan saya bila kita terlibat dengan jelajah si kancil ini, secara peribadi saya melahirkan rasa kita berterima kasih kepada usaha yang dimulakan oleh saudara Nick dan juga saudara YB Rafizi, sebab semalam saya di Kota Baru. Di Kota Baru ini, tuan-tuan, saya berjumpa dengan dua kata orang individu yang melekat dalam fikiran saya sampai malam ni. Yang pertama, pesara kerajaan. Yang kedua, pegawai kanan kerajaan. Datang dalam masa yang sama, serentak bersembang dengan saya. Abang Balun, bla 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 bla, apa semua. So, saya tanya dengan pegawai kerajaan ni, apa yang menyebabkan you datang? Dia kata dia tak pernah masuk dalam mana-mana parti politik. Dia tak pernah. Dia bertugas saya rasa lebih 20 tahun di Kota Baru sebagai penjawat awam, pegawai kanan kerajaan. Tapi dia datang pada malam ni. So saya tanya, kenapa you datang malam ni? Kan? Adakah you nak masuk parti bersama ataupun apa sebenarnya? Dia kata, tuan-tuan, saya hadir pada malam ni sebab saya nak mencari jawapan. Saya nak mencari jawapan kenapa YB Raf, kenapa saudara Raf dan juga saudara Nick diperlakukan sedemikian rupa setelah mereka menghabiskan usia mudanya untuk menaikkan pimpinan yang kini berada di Putrajaya. Saya dengar jawapan tu, saya macam, okay. So, dan saya tanya, sebab saya jumpa dia selepas habis majlis. Dan saya tanya dia, okay tuan, so macam mana? Lepas you datang, adakah majlis ini memberikan you something kepada jawab persoalan yang you tanya tadi, kan? Dia kata satu je. Dia baca tak jumpa, dia dengar tak jumpa, dan dia decide untuk datang bila dia tengok jelajah si kancil buat keputusan untuk hadir di Kota Baru. Sama macam malam ni. That's why, tuan-tuan, di akhir majlis ni nanti tolong tanya whatever soalan yang terlintas kepada YB Raf dan juga kepada YB Nick. Kalau perlukan masa yang lebih untuk tanya, sila tanya. Because this is the opportunity yang kita tak pernah dapat sebelum ni. Dan berbalik kepada soalan yang semalam ini, pegawai kanan kerajaan, saya cakap, so dah dapat jawapan ke? Jawapan yang diberikan kepada saya adalah apa dia? Blockchain. Blockchain and S3 Amazon adalah jawapan kepada saya, punca yang membawa kenapa YB Raf dan YB Nick diperlakukan sebagaimana hari ini kita lihat. Tuan-tuan, saya terkejut sebenarnya sebab that's why semalam di Kota Baru saya berceritakan tentang blockchain dan S3 Amazon. Walaupun sebenarnya saya nak bagi tahu yang kalau YB Raf tahu ni, dia kata tak payah dah, dia kata, kan, kau buka sentuh cerita lain. Tapi tuan-tuan, kenapa saya masih bercerita? Sebab in order untuk kita faham isu yang berlaku sekarang, kita kena faham ni titik mula di belakang itu.
Kita tak boleh faham, okey, YB Raf sedang ditekan di dalam kes konon-kononnya perjanjian dengan kerajaan Malaysia. Dia bukan bermula di situ. Dia bermula setahun yang lepas melalui blockchain dan SA Amazon. Tuan-tuan baca berita tak? Sehari dua ni, apa berlaku dengan 3 ekor gajah yang dihantar ke luar negara? Apa berlaku tuan-tuan? Baca tak berita? Tiba-tiba YB ni dikaitkan, konon-kononnya terlibat dengan berapa puluh juta dalam penghantaran gajah 3 ekor. Ke mana? Ke Jepun, betul? Tuan-tuan, apa gila benda ni? Lepas ni kalau ada apa-apa juga binatang ditemui dekat hutan dalam Pahang, kita tengok YB Onchen pula kena lepas ni. So this is madness. Yang mana kita tahu ini adalah satu usaha, dia dah tak jumpa point. Dia dah tak jumpa point, macam mana aku nak taji geng-geng ni. Maka dia bunuhlah karakter ni tadi. Character assassination. Skrip yang lama, skrip yang lapuk, tetapi tuan-tuan akan memberi kesan kepada masyarakat sedikit sebanyak. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca berita. Walaupun berita mengatakan, jawapan daripada saudara Nick mengatakan, beliau menafikan penglibatan dari Sabtu SPRM untuk siasat. Betul? Kita tak ada kuasa nak menghalang SPRM siasat. Sampai tahap macam tu. Punya rajin dia nak melakukan siasatan tentang benda ni. Tapi dalam masa yang sama kita tanya, apa jadi dengan mafia korporat? Kan? Setelah siasatan berhubung dengan perjanjian tadi, 1.1 bilion, 4-5 hari siasatan, tapi satu soalan pun tidak pernah ditanya. Satu single sen pun tak ada, tuan-tuan. Jangan cakap 1,000, RM5, 10 sen pun tak ada soalan ditanyakan kepada YB Rafizi ni tadi. Macam mana duit ni boleh masuk dalam akaun awak? Macam mana duit ni boleh masuk dalam akaun wife awak? Macam mana duit berapa amount ni masuk dalam akaun kerabat awak? Tak ada, tuan-tuan. Sebab itu saya berdiri pada malam ini untuk mengatakan itu satu siasatan yang mengarut. Sedangkan dia disiasat di bawah Seksyen 23. Seksyen 23 ni, tuan-tuan, salah guna kuasa dengan mendapatkan imbuhan. Normal case, kalau siapa yang kena siasat di bawah Seksyen 23, pegawai penyiasat akan tunjukkan mana-mana bank statement, masuk contohnya dalam akaun isteri tuan-tuan. Dan soalan dia straightforward je. Macam mana 1 juta ni boleh masuk dalam akaun isteri kamu? Dalam masa yang sama, 2 bulan sebelum ini kamu ada memberikan satu tanda tangan, satu projek kepada syarikat sekian bin sekian. Nampak? Pada masa tu, tuan-tuan, kalau dia tunjukkan bank statement ni, duduk dalam akaun tapi berpeluh daripada kepala sampai ke kaki, tuan-tuan, tak ada jawapan. Macam mana nak corner lagi? Sebab bank statement tu dah jelas. Dah jelas. Jadi kita mengalu-ngalukan kedatangan saudara YB Raf. So itu kalau kita tengok kenapa kalau kita ataupun mana-mana orang yang disiasat dengan SPRM memang berpeluh, tuan-tuan. Apa nak jawab? Bank statement ni kita bukan boleh main-main. Pegawai penyiasat akan ambil daripada bank, dia pun print. So tak ada pilihan. Orang yang menerima duit ni pun akan cakap, ni macam mana 1 juta boleh masuk dalam akaun kamu ni? Kamu ni suri rumah. So apa nak jawab? Orang ni pun cakap, dia bagi pilihan 2 je, sama ada you cakap berterus terang ataupun kau pun kita tuduh sekali. Kawan ni tak pernah kena siasat. Masuk dalam bilik siasatan, nak tak nak kena jawab lah, kan? Oh, ini kerja suami saya. Jadi memang dia clear cut begitu, tuan-tuan. Itu yang bila masuk hari ni bilik siasatan, masuk dalam bulan kedua dah kena tuduh dekat mahkamah. Soal salah ataupun tidak, itu mahkamah tentukan. Tapi kita nak ceritanya, saya nak ceritanya kenapa perkara ini perlu kita teruskan. Dia bukan soal sekadar memperjuangkan, oh kita nak minyak turun.
Dia bukan sekadar itu, tuan-tuan. Sebab itu gula-gula. Kita bising sebab nak pilihan raya. Saya umumkan Julai bermula, diesel turun. Jadi tuan-tuan tengok dekat media. Apa yang dimainkan oleh ceplas-ceplas, dia kata apa? Apa lagi yang kamu mau? Anwar dah menunaikan janjinya. Kan minyak diesel lah turun harga bermula daripada Julai. Tuan-tuan, masa saya baca ni, saya rasa kita berada di tahun 2026. Kita bukan berada di zaman 1996 yang mana politik yang diamalkan adalah politik pembodohan. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku pada Julai, tuan-tuan? Apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku? Pilihan raya. Jadi yang puji ni 1-2 je, kan? Kalau baca komen bawah tu, ini gula-gula pilihan raya. Dah begitu. Berlambak komen dekat situ. Ini gula-gula pilihan raya, ini gula-gula pilihan raya. Begitu, tuan-tuan. Ada satu masa saya tanya dengan saudara Raf. Saya cakap, kenapa yang pelik sangat ni? Siapa sebenarnya penasihat kepada bekas Presiden YB Raf ni? Dia kata, siapa lagi? Anwar Ibrahim lah. Jadi kita fikir, tuan-tuan. Sebab itu saya kata, dia bukan sekadar kita nak memperjuangkan minyak turun. Bukan. Semalam saya bercerita panjang tentang blockchain dan juga S3 Amazon. Saya nak tanya, tuan-tuan. Sikit lagi. Kita ada 2 minit lagi. Baik. Saya nak tanya, tuan-tuan. Saya nampak dekat sini ada yang generasi 1, ada yang generasi muda, ada yang tua. Baik, saya percaya semua dah lalui pilihan raya. Betul? Lebih daripada 2-3 kali. Betul, tuan-tuan? Baik. Tuan-tuan pergi pilihan raya, ada juga yang terlibat dalam proses pajabar. Terlibat secara aktif dalam ejen pilihan raya. Betul? Baik, saya nak tanya soalan. Yang ini saya nak masuk gear dah. Kalau kita terlibat dalam ejen pilihan raya, di bahagian yang ketiga tu sangat penting. Betul? Pukul 5 tutup. Pusat mengundi tutup pukul 5. Rehat, kadang-kadang ada 1 jam, ada setengah jam. 5:30 start mengira kertas undi. Betul, tuan-tuan? Baik, saya nak tanya. Keputusan awal tidak rasmi akan diumumkan jam berapa? Betul ke pukul 9? Pukul 8. Selalunya 1 jam. Kalau tak banyak drama, dia akan habis 1 jam. Pukul 8 dia akan announce keputusan tak rasmi, borang 14 dia sign. Betul? Masing-masing wakil calon akan ambil borang 14 pergi ke pusat kiraan. Betul, tuan-tuan? Itu kita lalui berpuluh tahun proses pengundian secara manual atau dengan teknologi? Manual, kan? Okey, kenapa saya kata kita sedang melalui dan menghadapi proses politik pembodohan? Ini jawapan saya, tuan-tuan. Dalam tempoh 5:30 kita start kira, 6:30, 7, 1 jam setengah diambil proses untuk dikira semua kertas undi. Betul, tuan-tuan? Tiba-tiba, tuan-tuan, apa yang berlaku setahun yang lepas, satu parti politik dinosaur ini mengumumkan kita akan menggunakan teknologi moden dalam proses pemilihan parti mereka. Apa berlaku, tuan-tuan? Teknologi yang begitu canggih yang dikhabarkan menelan belanja sehingga 14 juta. Keputusan keluar selepas 20 jam daripada tempoh tamat proses mengundi. So, kegilaan apa ini? Dah macam gaya orang tu pula, kan? Ini gila, tuan-tuan. Jadi kita fikir teknologi moden 20 jam baru kau nak umumkan. Dan tuan-tuan, sedar ataupun tidak, mereka sedang menuju ke arah itu untuk menggunakan sistem blockchain ini dalam pilihan raya umum. Tak gila, tuan-tuan? Tuan-tuan yang terlibat dalam pacabar tadi, letakkan diri, tuan-tuan, kalau tiba-tiba SPR umumkan
Dengan ini kita umumkan keputusan akan dimaklumkan esok 20 jam daripada sekarang. Rasa-rasanya apa berlaku? Rasa-rasanya apa berlaku, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, saya bercerita semalam kenapa perkara ini penting. Sama ada ahli yang sebelum ini tak pernah menyertai parti politik ataupun orang lama parti itu, saya nak bagi tahu semua orang terlibat. Sebab kita semua akan melalui proses pilihan raya pada tahun-tahun akan datang. Kalaulah kelompok ini yang jadi kerajaan, tuan-tuan bayangkan, diperbodoh-bodohkan kita. Keputusan tuan-tuan, kita ada masalah teknikal. So, result akan diumumkan 20 jam daripada sekarang. So, bila kita tanya, apa jadi dengan 20 jam ni? Dia ada masalah teknikal. Dia ada masalah teknikal, dia goreng lah. Dia goreng sebab dia ingat kita sama bodoh macam dia. Kita pertikaikan, tuan-tuan. Kita pertikaikan. Saya adalah orang yang bertanya dan membuat makluman kepada semua. Tolong bagi tahu siapa yang ada menghadapi masalah ini. Kaji punya kaji. Daripada blockchain ini yang sepatutnya masuk pukul 8, keluar pukul 8 suku result ni, rupanya keputusan ini dia masuk dalam satu box, dalam satu cloud yang disebut sebagai S3 Amazon. Tuan-tuan puan-puan yang ada background teknologi IT akan faham apa saya sampaikan. S3 Amazon ni apa dia, tuan-tuan? S3 Amazon ini adalah satu cloud, satu simpanan data yang mana boleh dimanipulasi di peringkat itu. Siapa adminnya? Faham-faham sajalah. Jadi apa yang berlaku setahun yang lepas adalah bukan setakat kawan-kawan kita yang YB Raf dan juga YB Nick ini. Seluruh Malaysia, tuan-tuan, dipancung semahu-mahunya magic berlaku di peringkat ST Amazon. Dan jawapan pada masa itu, bila kita tak terima, bila bantahan dibuat, siapa yang membela kita? Ni YB Raf yang membela kita. Dia kata you tak boleh buat dekat ahli-ahli bawah ni macam ni. Sebab apa, tuan-tuan? Pada masa tu bulan puasa. Ni tahun 2024. Bulan puasa, tuan-tuan, saya boleh kira dalam tempoh sebulan, kita berpuasa dengan family ni 2-3 hari je. Itu dari sudut tempoh masa. Dari sudut duit yang kita dah keluarkan ni, beribu-ribu, tuan-tuan. Tapi kita diperbodoh-bodohkan macam tu saja. Dan jawapan yang diberikan bila kita buat aduan berbayar, apa jawapan yang diberikan? Sila move on. Jadi, tuan-tuan, saya rasa saya taklah bodoh sangat. Saya rasalah, kan, masa saya belum masuk universiti, dalam bulan pertama macam tu tak sampai, dalam satu hari saya menerima tawaran beasiswa daripada 3 pihak. Pertama daripada Yayasan Pahang, kedua daripada Tenaga Nasional TNB, dan ketiga daripada JPA. So, walaupun jiwa saya kata tadi saya dekat dengan Yayasan Pahang, tapi atas nasihat family kata terima JPA. Saya terima JPA dan alhamdulillah 4 tahun keluar sebagaimana yang disyaratkan. So saya rasa aku tak bodoh sangat, kan? Saya tak bodoh sangat untuk fikir ini satu manipulasi. Kenapa saya katakan macam tu, tuan-tuan? Jelajah, saya bermula di jelajah Seremban. Saya pergi Seremban. Kemudian saya pergi Ipoh. Kemudian saya pergi di Kota Baru. Yang ini saya macam saya katalah, saya kena campak ke tengah laut, saya berdirilah kat atas ni. Kalau tidak saya belakang juga dengan tuan-tuan ni, kan. So apa yang berlaku adalah sesi luahan perasaan. Yang bukan ahli dia bertanya, kenapa sebegini rupa, kenapa sebegini teruk YB Raf dan YB Nick kena? Saya cakap sebab dua individu ini dia tak boleh menerima jawapan sila move on. Sebab dia tak rela untuk berikan jawapan ini kepada orang-orang bawah. Jawapan ini yang menyentak fikiran kita bahawa aku sedang diperbodoh-bodohkan. Saya jumpa ahli semalam, kawan-kawan lama kita di Kota Baru. For the first time, selepas tahun kita menerangkan benda tu, masing-masing bercerita. Macam mana dapat banyak kita keluarkan duit, kita berjuang untuk apa yang
parti lama YB Raf dengan YB Nick. So saya fikir jauh di sudut hati saya. Saya nak mengucapkan terima kasih atas cadangan dan inisiatif jelajah si kancil ini, kerana saya boleh menerima feedback yang sangat baik daripada semua yang hadir sesi meluahkan perasaan. Saya terima. Maknanya saya tak syok sendiri, tuan-tuan. Walaupun mereka mengatakan, sistem blockchain ni mana boleh manipulasi. Betul. Engkau tak menceritakan second step selepas blockchain adalah S3 Amazon. Mereka ni, tuan-tuan, saya jumpa di Kota Baru semalam. Saya masih ada masa 2 minit. Baik, 2 minit lagi, insyaAllah. Jadi bila saya jumpa, masing-masing ni meluahkan perasaan yang mana mereka takkan pandang belakang dah. Dia meluahkan untuk kita dengar, untuk saya dengar, dan mereka akan jalan terus tanpa menoleh lagi ke belakang. Ada seorang semalam, saya tak ingat cikgu apa, dia tunjukkan gambar, muka bersih lagi, umur 20 lebih, turun ke dataran merdeka. Masa tu dia kata, saya tak kahwin lagi masa ni. Saya turun bersih 3. Tapi dia kata, saya tak pernah sangka. Saya tak pernah sangka setelah puluhan tahun saya bersama perjuangan ini, akhirnya saya dikecewakan. Saya cakap, no, apa yang berlaku puluhan tahun itu adalah apa yang membawa kita pada hari ini. Sebab tuan-tuan kena ingat, kita mungkin dah masuk pada generasi yang menua, tapi anak-anak kita ada, tuan-tuan. Betul? Saya ada anak-anak, tuan-tuan ada cucu kot. Tuan-tuan bayangkan kalau mereka diperbodohkan, masuk PRU nanti, mengundi, keputusan akan keluar 20 jam akan datang. Tak ke gila kita, tuan-tuan? Jadi sebab itu saya cukup percaya kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, konon-kononnya YB Nick terlibat dengan kisah 3 ekor gajah tu. Tuan-tuan tengoklah selepas ini, akan ada lagi siri demi siri binatang-binatang yang entah apa-apa mereka dilibatkan atas mereka ini. Jadi tuan-tuan, kita berdiri, kita hadir, saya sebagai satu entiti kecil, menyatakan bahawa ingin menyeru kepada semua, khususnya anak muda, you sebenarnya dah sampai masa untuk you berdiri, tampil ke depan, ambil obor ini, ambil baton ini. Kalau yang ada, sebab kita di Pahang sekarang, Pahang ni antara negeri yang besar rancangan Feldanya. So this is the time untuk anak-anak muda generasi kedua, generasi ketiga, ambil baton daripada ayah-ayah kita, ibu kita, generasi pertama ini, untuk bersama dengan kita memperjuangkan apa yang sepatutnya sedah kita lihat semakin lama semakin sonsang. Enough is enough, tuan-tuan. Cukup-cukuplah. Sebab itu dalam satu perkara yang penting yang dibawa oleh perjuangan bersama adalah kita nak pencenkan golongan-golongan dinosaur ini. Supaya apa, tuan-tuan? Bukan bila nak masuk pilihan raya, okay, I got ilham sekarang, this is the time untuk kita reduce harga minyak. Tuan-tuan, kita bukan budak-budak 5-6 tahun untuk digula-gula kan? Kalau YB Rafizi dan YB Nick boleh kena, tuan-tuan jangan rasa kita tak boleh kena. Baik? Jadi saya rasa cukuplah itu 5 minit yang diberikan kepada saya. Saya menyeru tuan-tuan, bermula daripada sekarang, prepare soalan yang susah untuk tetamu kita, YB Nick dan YB Raf, untuk menjawab soalan demi Pahang, demi generasi Pahang, untuk masa depan yang lebih baik. Akhir kalam, satu poin ingin saya sampaikan kepada Fuziah Saleh, bila nak buat Madadi Mat dekat Selangor, takkanlah Indra Mahkota saja ada Madani Mat, kan? Kalaulah Pahang saja boleh dapat Madani Mat, kita tukarlah jadi Kroni Mat, kan? Dekat Selangor tu kita perlukan juga. Bau hanyir sangat. Baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian yang diberikan.